So one guy the name budak ni nama dia Pradeep. Pradeep, okay. Aku masih ingat lagi. He's a IT guy kerja as IT, bini dia bunuh diri, set herself on fire, all this pasal dowry case. So okay, we cut it short to him lah, fuck it off lah. Dia datang kat aku, dia cakap, brother, never mind, it's okay. He speak good English. Dia cakap, kau jangan layan orang. Kemarin kau datang tidur sebelah aku buatkan tempat untuk kau. Tu yang dia kasi aku selimut semua. So okay, my name is Pradeep. Dia kenalkan diri dia. So tapi aku masih dalam not in the mood to talk. So, aku just tak tidur pun malam, setakat duduk fikir what to do next, apa aku nak bikin ni sekarang, macam mana. Then after that pagi tu, then bila dah berbual dengan dia, dia tanya aku, kau package gini-gini, aku dah bilang, insyaAllah NDPS long time. Okay. Dia dah kasih aku, tapi aku semangat aku macam tak sedap lah. Bila dia cakap long time, tak aku cakap, down here got death penalty for drug case Don't have. Lega sikit. Itu yang kau lega. Terus aku cakap, don't have. Kau terus peruk Pradeep. Peluk. Kau pun dah kenal. Adakah kau masuk geng Pradeep? Pradeep dia tak ada geng. Tak ada geng. Lama. Dia IT lah. Dia IT hacker. Dia sendiri. Dia kira macam dalam yang dormitory aku duduk tu, dia in charge. Dia in charge dalam situ, jaga kira berapa master ni semua lah. And the thing is that itu prison tak ada master. Okay. Dia akan buka prison, akan kira dia akan unlock korang pukul 5 pagi. From that 5 AM kau free sampai malam pukul 7. Syullah. So kita boleh buat apa-apa saja dekat kawasan tu. Boleh. Apa yang ada di situ untuk kita buat? Apa yang kau nak. Baik. Seperti apa yang kau nak. Kau nak steam, kau nak kokain, ada heroin, ada ganja, ada ais. Di dalam tu. Kau nak minum ada, kau nak perempuan pun ada. Syullah. Kau cakap je. Tapi pastikan kena ada duit. It's all about the money. Macam mana nak dapat duit? Because India corrupted lah, orang kata senang cakap. It's corrupted. Tapi betul Zah tanya, macam mana kita nak ada duit untuk nak semua benda ni dalam penjara? Macam aku, duit aku dapat, aku jalan barang aku kat dalam. Mana kau ada barang? Aku order lah daripada luar. Kau masih ada kontak untuk daripada luar untuk bawa masuk? Tak ada. Macam sekarang lah, kita go back to the place yang aku tinggal tu, dormitory. From there aku minta transfer out to cell. Jadi aku duduk cell. High Commissioner dah datang visit. So High Commissioner pun dah jumpa dengan jail superintendent. Dia say he's a Singaporean, the foreigner. Aku nak korang separatekan dia. Takut jadi masalah lah. But actually aku tak ada apa-apa. But actually for that 2 months memang aku suffer lah kat dalam prison. Pasal of language barrier. Kita tak boleh berbual. So aku nanti berbual sikit, gaduh, bertumbuk. Selalu kan kita tengok, kalau dalam movie lah, selalu kita tengok bila kita masuk satu prison tu, dia akan ada macam satu tailong yang dekat dalam prison. Taiko yang memang dia akan sentiasa cari pasal dengan budak-budak baru ni. Ada. Memang ada. Itu apa yang kadang-kadang kita tengok kat TV, movie, the thing really happen. Benda tu memang terjadi. Sabun jatuh jangan ambil. Itu memang ada. Masa kat dalam ada adik-adik.